Ha ni, burung yang kita tagal ni ya. Kalau nak terawak boleh kita terawak Hari ni kita mewah burung goreng kunyit dah. Mula kita berminyak masuk dulu. Pasok mo tu lah. Nah, ada dah tahu ni. Apabila minyak panas kaki kita burung kita ni. Burung ni kita masuk rasa dah. Burung masuk rasa pasok mo tu kita buat goreng kunyit ni dah. Burung masuk. Ada burung besar ni burung ni. Kita di macing lah. Tapi boleh burung buat kulit. Tak sekor tak boleh burung. Itu goreng tunggu beri masak sikit. Kita balik yo lama-lama kali dah. Ni burung kita masak. Ya burung ni jangan garing sangat dia tak sedap burung. Kita. Apabila burung kita masak dah. Sakit tu sedap minyak sikit dah. Boleh ni. Biar ada minyak sikit-sikit baru sedap. Nanti kita main terasa, ingat rasa lah mana dah. Ni kita nak terapa hoi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Isi orang ni manis masing-masing. Ni. Isi burung ni atau sedap dah burung puyuh lagi. Lepas tu jangan lupa dah tolong tekan like, tekan share, lepas tu tekan tiktok kita dah. Lepas tu kita minta pergi makan dulu dah.